Satu sidang kemuncak yang sangat penting sedang berlangsung sekarang di Beijing antara Amerika Syarikat dan Parti Komunis China PKC. Negara-negara di seluruh dunia sedang memberi perhatian kepada apa yang sedang dibincangkan dan maklumat apa yang didedahkan kepada umum. Tetapi, ada satu negara yang lebih bimbang tentang sidang kemuncak itu berbanding negara lain. Dan negara itu ialah Iran. Anda lihat, tanpa bantuan China, ekonomi Iran tidak akan wujud. China membeli jumlah minyak yang paling banyak, kira-kira 90% daripada minyak Iran yang membantu mengekalkan ekonomi yang sedang tenat itu terus bertahan. Dan semasa perang, apabila ekonomi mereka merudum lebih cepat daripada sebelumnya, Iran tidak mampu kehilangan China. Itulah sebabnya, saya pasti mereka terkejut apabila mereka melihat kenyataan ini dikeluarkan pagi tadi. Lihatlah, Presiden Trump dan pemimpin China, Xi Jinping, bersetuju bahawa Selat Hormuz harus kekal sebagai laluan air bebas dan Iran tidak sepatutnya boleh mengenakan bayaran tol untuk penggunaan laluan perkapalan itu. Ini adalah menurut kenyataan Rumah Putih yang dikeluarkan kepada umum selepas pertemuan antara kedua-dua pemimpin tersebut. Beijing menyatakan minat untuk meningkatkan pembelian minyak Amerika Syarikat bagi mengurangkan kebergantungan China terhadap minyak yang melalui laluan air tersebut, lebih khusus lagi selat itu. Sekarang, penting untuk dinyatakan bahawa China adalah pembeli terbesar minyak Iran dan itu adalah sesuatu yang sering kita bincangkan. Mereka membeli kira-kira 90% daripada semua minyak yang dikeluarkan dari Iran. Tetapi, minyak Iran ini hanya merangkumi sekitar 11 hingga 13% daripada jumlah keseluruhan import minyak China. Sebahagian besar minyak mereka sebenarnya datang dari negara-negara teluk yang lain seperti Qatar, Arab Saudi, Kuwait dan UAE. Kira-kira 40 hingga 45% minyak China datang melalui selat, kebanyakannya berasal dari negara-negara teluk lain yang sedang diserang oleh Iran sekarang. Dan selain itu, sejak Iran menutup Selat Hormuz, China tidak dapat mendapatkan minyaknya seperti kebiasaannya dari Selat Hormuz. Jadi, sebenarnya China mempunyai kepentingan ekonomi supaya Selat Hormuz dibuka semula dan tidak berada di bawah kawalan Iran atau dikenakan sebarang caj tol oleh Iran ke atas setiap kapal dan kapal tangki yang keluar masuk selat itu. Jadi, memang masuk akal bahawa China bersetuju dengan Amerika Syarikat dalam hal ini. Ini juga telah disyahkan sendiri oleh Setiausaha Negara Marco Rubio. Sila dengar. Dan ini penting kerana pihak China menyatakan mereka tidak menyokong pemiliteran Selat Hormuz dan mereka juga tidak menyokong sistem tol. Dan itulah pendirian kami. Sekarang ada satu lagi cerita lucu di sini dan ia berkaitan dengan Marco Rubio sendiri. Anda lihat, Rubio telah dikenakan sekatan oleh China sebanyak 2 kali. Kali pertama pada tahun 2020 kerana menegur layanan Parti Komunis China terhadap umat Islam di Xinjiang dan kali kedua selepas itu kerana menegur pelanggaran hak asasi manusia oleh Parti Komunis China. Dan sudah tentu, tindakan keras mereka di Hong Kong. Disebabkan sekatan-sekatan ini, beliau sebenarnya telah dilarang melawat China. Tetapi sekarang, beliau sebenarnya berada di China bersama delegasi Amerika Syarikat menghadiri sidang kemuncak peringkat tinggi ini. Jadi, bagaimana itu boleh berlaku? Kerana sekatan itu masih belum ditarik balik sehingga hari ini. Helah yang digunakan oleh China ialah mereka mengeja namanya dengan cara yang berbeza. Terdapat 2 cara berbeza untuk menyeja Marco dalam aksara China. Kedua-duanya berbunyi sama jika disebut, tetapi ejaannya berbeza. Jadi, ejaan Marco yang mereka gunakan dahulu. Dan sekarang dia melawat China. Mereka menggunakan ejaan yang berbeza, pada dasarnya mendakwa bahawa sekatan tidak terpakai kepadanya kerana namanya kini berbeza. Hanya satu fakta unik yang agak melucukan yang saya ingin kongsikan. Tapi sekarang, mari kita kembali kepada topik utama. Presiden Trump juga berkongsi bahawa beliau telah berbincang dengan Presiden China, Xi Jinping, mengenai Iran dan Xi Jinping juga lebih suka jika ada satu perjanjian di mana Iran tidak memperoleh senjata nuklear. Dengar ini. Presiden Xi ingin melihat satu perjanjian dicapai. Beliau ingin melihat satu perjanjian dicapai. Dan beliau menawarkan, beliau berkata, jika saya boleh membantu walau sedikit pun, saya ingin membantu. Beliau memang berkata begitu. Ya. Beliau memang berkata begitu. Dan lihatlah, sesiapa yang membeli minyak sebanyak itu sudah tentu mempunyai hubungan tertentu dengan beliau. Tetapi beliau berkata, saya sangat ingin membantu dalam apa jua cara beliau mahu Selat Hormuz kekal terbuka. Beliau berkata, jika saya boleh membantu, walau apa cara sekalipun, saya ingin membantu. Sekarang, saya rasa sebagai balasan untuk ini, China memang mempunyai beberapa tuntutan berkaitan dengan Taiwan. Tetapi, sebelum kita sampai ke situ, biar saya tunjukkan beberapa perkara lain yang berlaku di sidang kemuncak setakat ini.
Kita sudah pun menyaksikan dua pergaduhan tercetus di Beijing antara ahli media dan pihak keselamatan China. Ini klip salah satu daripadanya. What are we waiting on, guys? Apa masalah dengan mereka? Mereka boleh pergi jika mahu pergi. Kita tidak berpisah. Ini semua Kita hanya perlu berjauhan sedikit, mundur ke belakang. Apa? Adakah awak mahu tunjuk? Kami berada dalam konvoi dengan. Patutkah kita? jadikan dia seorang ratu. Jadi itulah bahagian tidak itu. Adalah besar adakah keselamatan pihak kami membenarkan anda. Tuan, tinggalkan ini. Mereka betul-betul sedang menunggu. Kita kena bergerak. Kita kena pergi, kawan-kawan. Okey. Okey, tak, kita kena pergi. Kita kena pergi. Kita ada 1 minit. Jom pergi. Kita pergi sekarang. Tengok ini. Itu ubat kita. Kita kena pergi, kawan-kawan. Mari kita pergi. Kita kena pergi. Kita kena pergi. Terima kasih. Kita pergi ya. Kita sedang pergi. Pergi. Kita sedang pergi. Rachel, pastikan awak ada dalam rakaman ini. Mari kita pergi. Ini adalah wartawan asing yang tidak dibenarkan untuk mengikuti dan merakam Xi Jinping dan Trump semasa mereka melawat kuil syurga. Ini adalah kuil yang sangat bersejarah di China. Saya rasa ia dari abad ke-15. Jadi mungkin itulah sebabnya ada kekecohan ini. Sebaliknya, mereka semua dibiarkan menunggu bersama-sama dalam satu bilik. Seorang kaki tangan China menerangkan kepada wartawan bahawa mereka hanya boleh keluar selepas pengerusi beredar. Sebelum pengerusi beredar, anggota keselamatan kami tidak akan membenarkan anda keluar. Sekarang, ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ia kerap berlaku, terutamanya semasa mesyuarat delegasi peringkat tinggi, kerana pasukan keselamatan dari kedua-dua pihak sangat ketat dalam memastikan tiada apa-apa yang tidak diingini berlaku. Dan itulah sebabnya biasanya berlaku salah faham dengan wartawan atau sesiapa sahaja yang cuba membuat liputan acara atau mendekati mesyuarat untuk mendapatkan maklumat tentang apa yang sedang berlaku. Sekarang, malangnya, klip yang baru kita lihat itu memang berlaku secara langsung. Jadi, ia disiarkan secara langsung. Jadi, orang ramai dapat melihat dengan jelas apa yang sedang berlaku. Dan, sudah tentu, itu memang tidak bagus. Sekarang, kami juga mempunyai insiden kedua yang berlaku semasa mesyuarat itu sendiri. Dan itu juga dirakam kamera. Jadi, anda boleh dengar sekarang. Tidak. Keluar dari sini sekarang. Tidak pergi. Sila pakai alat pendengar untuk terjemahan serentak. Terima kasih. Sekarang mari kita bincangkan tentang Taiwan. Kerana dari sudut pandang Parti Komunis China, itu adalah persoalan paling penting atau saya rasa topik paling utama yang mereka ingin bincangkan. Sebelum kita masuk ke semua butiran, sila pastikan untuk tekan butang suka dan langgan di bawah. Ia benar-benar membantu kami, terutamanya apabila melaporkan berita tentang China di YouTube. Terdapat banyak bot China yang tidak berpuas hati apabila kami mengatakan apa-apa yang kritikal terhadap kerajaan China. Sekarang, mari kita bincangkan tentang Taiwan. Menurut media rasmi China, Xi Jinping telah membangkitkan isu Taiwan dengan Presiden Trump dari Amerika Syarikat semasa mesyuarat tertutup. Sekarang, kita tidak tahu dengan tepat apa yang dibincangkan dalam mesyuarat-mesyuarat ini. Semua maklumat yang kita terima adalah daripada media China yang saya rasa mempunyai sumber yang berada dalam mesyuarat itu atau seseorang yang memberikan mereka maklumat. Tetapi adalah penting untuk kita ingat perkara itu kerana maklumat yang kita dapat kemungkinan besar akan berat sebelah dalam satu cara atau yang lain. Apa sahaja maklumat yang kerajaan China mahu sampaikan kepada orang ramai, itulah maklumat yang mereka akan berikan kepada media milik kerajaan China. Itulah maklumat yang kita sedang pelajari. Jadi itu adalah sesuatu yang kita perlu ingat kerana ini bukan seperti transkrip mesyuarat yang didedahkan kepada umum atau sesuatu seperti itu. Hanya maklumat yang sangat spesifik sahaja yang dikeluarkan. Jadi, kita perlu terima maklumat ini dengan berhati-hati. Tetapi, menurut laporan ini, pemimpin China, Xi Jinping, telah membangkitkan isu Taiwan pada hari Khamis semasa pertemuannya dengan Trump. Xi menggambarkan Taiwan sebagai isu paling penting dalam hubungan Amerika Syarikat China sambil memberi amaran bahawa cara isu ini ditangani akan menentukan sama ada hubungan dua hala kekal stabil atau beralih kepada konfrontasi. Jika diuruskan dengan betul, katanya, hubungan Amerika Syarikat China boleh kekal berada di landasan yang stabil. Jika tidak ditangani dengan baik, ia boleh membawa kepada pertemuan atau bahkan konflik, sekaligus menolak hubungan ke tahap yang berbahaya. Xi Jinping juga menegaskan dalam mesyuarat itu bahawa kemerdekaan Taiwan
adalah sama sekali tidak selaras dengan keamanan di Selat Taiwan sambil menggambarkan kestabilan di rantau itu sebagai kepentingan bersama Beijing dan Washington. Laporan dari media rasmi China tidak menyatakan bagaimana Donald Trump dan Amerika Syarikat memberi respons terhadap kenyataan ini. Ia hanya menyebut apa yang dikatakan oleh Xi Jinping sendiri. Dari pihak Amerika Syarikat, tiada sebarang komen awam atau komen rasmi berkaitan isu Taiwan mengenai apa yang telah dibincangkan, apa yang dijanjikan oleh Amerika Syarikat atau apa yang dikatakan oleh Amerika Syarikat tidak akan dibincangkan, bermakna kita tiada maklumat. Sekarang, terdapat beberapa perkara menarik. Yang pertama ialah ketika Presiden Donald Trump berdiri di luar kuil bersama Presiden China Xi Jinping dan para wartawan mula menjeritkan soalan. Beliau menjawab beberapa soalan yang wartawan jeritkan, tetapi beliau langsung mengabaikan sebarang soalan berkaitan Taiwan. Sila lihat klip ini, ia sangat pendek. Bagaimana perbincangan setakat ini, Tuan? Bagus. Adakah anda bercakap mengenainya? Tempat yang hebat. Luar biasa. China sangat cantik. Mereka kata kamu semua baik. Adakah kamu berbincang tentang Taiwan dengan Presiden? Terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Presiden. Adakah anda berbincang tentang Taiwan? Hey. Terima kasih. Terima kasih. Kerana mendengar. Baik. Kemudian, kami juga menerima satu lagi komen berkaitan Taiwan daripada Setiausaha Negara Marco Rubio. Beliau bercakap kepada NBC semasa satu temu bual di mana beliau membincangkan mengenai Taiwan. Beliau tidak benar-benar memberikan sebarang kemas kini tentang apa yang berlaku dalam mesyuarat berkaitan Taiwan. Tetapi beliau menyatakan bahawa pendirian AS tidak berubah. Dan beliau juga berkongsi bagaimana AS melihat pendirian China mengenai isu ini. Jadi, sila dengar. Untuk topik-topik lain, kita tahu pendirian mereka dan saya rasa mereka juga tahu pendirian kita. Adakah anda fikir China mahu menyerang Taiwan? Saya rasa keutamaan China mungkin adalah untuk Taiwan secara sukarela dengan rela hati menyertai mereka. Dalam dunia yang sempurna, apa yang mereka mahukan ialah satu undian atau referendum di Taiwan yang bersetuju untuk bergabung. Saya rasa itulah yang mereka lebih suka. Akhirnya, ia menjadi tumpuan utama. Xi. Sepanjang tempoh Xi memegang jawatan, beliau telah menjelaskan bahawa apa yang mereka panggil penyatuan semula, itulah istilah yang mereka gunakan, adalah sesuatu yang mesti berlaku pada suatu ketika. Kami berpendapat ia akan menjadi satu kesilapan besar jika perkara itu dipaksa melalui kekerasan atau apa-apa cara seumpamanya. Ia akan memberi kesan kepada seluruh dunia, bukan sahaja dari Amerika Syarikat. Dan setakat itu sahajalah. Jenis kekaburan seperti itulah yang saya rasa telah membentuk watak kita. Cara kita menggambarkan isu ini. Dan sebabnya ialah kita tidak mahu melihat berlakunya konflik. Kita tidak mahu melihat sesuatu yang mengganggu berlaku kerana saya rasa ia akan sangat mengganggu dunia dan kedua-dua negara. Sebenarnya, tidak banyak maklumat baru yang keluar berkaitan dengan pendirian AS jika ia berubah berkaitan dengan Taiwan. Ia akan sangat mengecewakan jika kita benar-benar berubah, tetapi berita baiknya ialah, sekurang-kurangnya, berdasarkan semua maklumat yang kita ada sekarang, nampaknya AS tidak akan meninggalkan Taiwan dalam masa terdekat. Malah, di bawah pentadbiran Trump dalam penggal ini, AS telah menjual lebih banyak senjata kepada Taiwan berbanding mana-mana pentadbiran sebelum ini. Jadi itu sememangnya berita baik. Tetapi, sama seperti Iran, Taiwan juga memberi perhatian yang sangat teliti terhadap apa yang sedang berlaku di Beijing kerana bagi mereka, ia memang sangat bermakna. Sebarang maklumat baharu, sebarang perubahan dalam pendirian boleh memberi impak besar terhadap cara Taiwan membuat persediaan untuk masa depan. Sekarang, satu lagi maklumat menarik yang dikongsi oleh Rubio semasa lawatan ini ialah pandangannya terhadap Presiden Xi dan China. Apakah rancangan jangka panjang yang dimiliki oleh China dan bagaimana AS akan menanganinya? Sila dengar. Apa pandangan anda tentang Presiden Xi? Maksud saya, anda tahu bahawa ekonomi mereka sedang bergelut. Anda tahu bahawa dia terasing. Anda tahu bahawa kedua-dua, Putin dan Presiden Xi, mempunyai tahap paranoia yang agak tinggi. Apa pandangan anda apabila anda menilai Presiden Xi dari luar sebelum memasuki mesyuarat itu? Ya, saya rasa pandangan saya adalah sama seperti sebelum ini, iaitu China mempunyai rancangan. Mereka jelas percaya bahawa mereka akan menjadi negara paling berkuasa di dunia. Mereka akan mengatasi Amerika Syarikat dan mereka mempunyai rancangan untuk melakukannya. Dan mereka sedang melaksanakan rancangan itu. Dan saya tidak menyalahkan mereka. Jika saya kerajaan China, saya juga akan mempunyai rancangan yang sama. Kita pula, sebaliknya, tidak melihatnya begitu. Dan kita tidak mahu melihat apa-apa.
Kita tidak cuba untuk menyekat China, tetapi kebangkitan mereka tidak boleh berlaku dengan merugikan kita. Kebangkitan mereka tidak boleh berlaku dengan menyebabkan kejatuhan kita. Jadi ada satu perkara di mana kita memang akan berbeza pendapat. Tetapi pandangan saya ialah, mereka dan kerajaan di China yakin. Mereka ada rancangan dan mereka sedang cuba melaksanakan rancangan itu. Dan itu tidak mengapa. Saya faham dari perspektif negara bangsa. Tetapi apabila rancangan itu bertentangan dengan kepentingan negara Amerika Syarikat, kita perlu melakukan apa yang terbaik untuk Amerika Syarikat. Dan perkara itu akan timbul dalam lawatan ini. Tetapi yang lebih penting, perkara itu akan menjadi ciri hubungan ini untuk jangka masa yang panjang. Bahasa yang sangat diplomatik, yang mana memang masuk akal. Awak akan ke China untuk sidang kemuncak besar ini. Sudah tentu, awak tidak mahu membuat kenyataan yang boleh memburukkan keadaan atau menimbulkan lebih banyak ketegangan. Apa yang menarik di sini ialah kenyataan yang keluar dari China juga. Mereka pun mengatakan perkara yang sama. Pegawai-pegawai China juga mengatakan perkara yang sama. Pada dasarnya berkata, "Hey, kami bersaing dengan Amerika Syarikat, tetapi kami bukan musuh. AS dan China bukan musuh." Dengar ini. Ini adalah kenyataan daripada seorang pegawai kanan tentera China. Adakah anda fikir ketegangan antara AS dan China semakin meningkat atau semakin reda? Itu adalah soalan asas yang baik. Saya percaya di antara pelbagai tuduhan, apapun abad ke-21 sebenarnya lebih mudah untuk kita hidup berbanding abad ke-20. Kerana ketika itu dicirikan oleh persaingan ideologi. Ya, dalam abad ke-21 kita sedang bersaing. Malah istilah anda, kita bersaing dalam sistem antarabangsa. Ya, kami bukan musuh anda dan kami paling tepat digambarkan oleh anda sebagai pesaing. Jadi pesaing boleh hidup dalam sistem yang sama. Dan saya percaya kerana dunia sedang menghadapi begitu banyak perubahan, bukan sahaja perubahan iklim, tetapi juga seperti AI agentik, betul? Jadi memang demi kepentingan kita sendiri, untuk kedua-dua negara kita memimpin. Saya tidak maksudkan G2 tetapi untuk kita memimpin supaya dunia ini sekurang-kurangnya boleh didiami. Sekarang, sudah tentu, sidang kemuncak ini penting dalam pelbagai cara. Dan masih ada 1 hari lagi yang tinggal. Jadi, kami akan terus memberi anda maklumat terkini. Tetapi setakat ini, perkara paling penting untuk diberi perhatian ialah ini. Resolusi PBB yang sedang disokong bersama oleh Amerika Syarikat dan Bahrain yang menyeru sokongan antarabangsa untuk membuka selat itu. Sebanyak 112 negara telah menjadi penaja bersama resolusi ini. Ia dijangka akan diundi. Diharapkan pada akhir minggu ini, mungkin minggu depan. Kami tidak pasti sepenuhnya. Tetapi PBB adalah sebuah badan yang terdiri daripada 193 negara dan 112 negara sudah pun bersetuju dengan resolusi ini untuk membuka semula Selat Hormuz dengan apa cara sekalipun. 2 negara yang penting untuk diperhatikan sudah tentu Rusia dan China. Pada pendapat saya, Rusia mungkin akan menggunakan kuasa veto atau mengundi tidak bersetuju terhadap perkara ini. Kes terbaik ialah Rusia. Mungkin berkecuali, tetapi itu pun tidak mungkin berlaku. Kita masih perlu lihat bagaimana China bertindak balas terhadap resolusi ini. Kenyataan yang dikeluarkan oleh China mengatakan mereka mahu Selat Hormuz dibuka. Sudah tentu, ia bukanlah sesuatu yang tidak penting. Tetapi, maknanya sangat sedikit. Tetapi, jika China menggunakan undinya untuk menyokong resolusi ini di PBB, apabila ia dibawa ke undian, itu jauh lebih bermakna daripada apa sahaja yang boleh dikatakan oleh China. Dan ia juga menghantar mesej kepada Iran bahawa mereka perlu berunding untuk keamanan kerana keganasan mereka membuat banyak negara marah terhadap kerajaan Iran. Dan ini adalah sesuatu yang Marco Rubio sendiri katakan secara terbuka semalam dengan berkata begitu. Jika China benar-benar mahu mengecam apa yang Iran lakukan di Selat Hormuz, mereka akan mempunyai peluang untuk melakukannya. Apabila resolusi ini dibawa untuk diundi di PBB, China boleh menggunakan peluang itu untuk mengundi menyokong resolusi ini. Dengar baik-baik. Kami telah menyampaikan perkara ini kepada pihak China. Dan saya harap ia meyakinkan dan mereka akan mempunyai peluang untuk melakukan sesuatu mengenainya di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu lewat minggu ini apabila ada satu resolusi yang hanya mengecam Iran atas apa yang mereka lakukan di selat itu. Lihat, ada 3 perkara. Kapal-kapal China terperangkap di Teluk Parsi kerana untuk mewujudkan satu sistem yang membenarkan kapal tertentu melepasi tetapi tidak yang lain, ia lebih mudah diperkatakan daripada dilakukan. Dan anda telah melihat sebuah kapal, bukan kapal berbendera China tetapi membawa kargo China, telah diserang pada hujung minggu lalu. Saya pasti Iran tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi mereka tetap melakukannya. Ia tetap berlaku. Dan sebab itulah kapal-kapal Cina ini terperangkap di sana. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang,
kita perlu kembali dan melihat bagaimana Iran boleh berada di kedudukannya hari ini. Itu bukan sahaja bermaksud kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam berlaku. Sebenarnya, kita perlu pergi lebih jauh ke belakang, iaitu ketika pemerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh golongan pemerintah pada masa itu masih memberi kesan kepada Iran hingga ke hari ini. Nak tahu tak? Itulah yang sedang kami lakukan dalam podcast berbilang bahagian kami yang baru sahaja dikeluarkan hari ini. Jadi, jika anda seorang yang berminat dengan sejarah Iran dan bagaimana kita sampai ke tahap hari ini, pastikan anda pergi dan dengar podcast itu. Anda boleh menontonnya dengan mengklik pautan di dalam deskripsi atau anda juga boleh menontonnya dengan klik video pada skrin penamat yang terpapar di skrin anda.